Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menyambung bacaan kitab Khutuwat ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan, karangan Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Dan kita sampai kepada tajuk seterusnya, Al-Mahrumu Minas Sa'adati. Al-Mahrumu Minas Sa'adati. Okey. Al-Mahrumu Minas Sa'adati maksudnya orang yang terhalang, orang yang tak dapat, orang yang tidak menerima, tak dapat capai, tak diberi kebahagiaan. So, dalam keadaan kita tengah bincang daripada awal lagi tentang maksud kebahagiaan itu dari sudut ketakwaan, okey, siapa yang Allah bagi, dan sekarang Syekh sebutkan siapa orang yang tak dapat. Jadi Syekh beritahu kat sini, asyaqa'u fi ittiba'il hawa. Lawan bahagia kita sebut, lawan kepada bahagia kita panggil apa? Sedih. Duka cita. Sedih lawan dia bahagia, bahagia lawan dia sedih. Sedih gembira kan? Bahagia? Bahagia gembira sama kan? Duka cita, sedih belaka. Sengsara kot, sengsara boleh tak? Bahagia lawannya sengsara. Okey, dan dalam bahasa Arab dia ada perkataan dia asyaqa'. Okey, asyaqa'u fi ittiba'il hawa. Kesengsaraan itu bila kita ikut hawa nafsu. Jadi lawan daripada kebahagiaan. Lagi asyaqa'u biiktirafil ma'asi was sayyi'at. Kesengsaraan itu kita dapat dengan terbabit melakukan maksiat. Apa maksud maksiat? Maksiat maksudnya maksiat maksudnya apa? Selalu maksiat je buat lelaki perempuan tu ingat kan. Kalau saya sekolah dulu lah dulu ingat, apa ni kapul-kapul maksiat. Lepas tu bila pergi bila balik rumah, lepas tu gaduh dengan adik-beradik ke, ataupun tipu mak sebab kata pergi sini, kata pergi sana, yang tu tak anggap maksiat. Sedangkan maksiat tu apa saja perkara yang kita engkar kepada Tuhan atau kita langgar. Apa yang Allah suruh kita tak buat, apa yang Allah larang kita buat, so itu semua maksiat. Okey. Jadi melibatkan diri melakukan maksiat dan segala bentuk kejahatan, semua tu akan mengundang kesengsaraan. Walazzatud dunya al-muharramatu masyubatun bil madar. Dan keseronokan dunia yang dilarang, benda-benda yang seronok kat dunia ni, tapi kebanyakannya yang diharamkan, dilarang. Kenapa yang dilarang tu banyak yang seronok Yang dilarang tu tapi dia seronok. Maknanya seronok tu nampak mengumpat ni, tak tahu kenapa. Contoh mengumpat kan, maknanya nak cakap pasal orang tu. Sebab bila kita dah lepak sama-sama kat mamak okey, selain daripada cerita pasal bola ke apa ke, lepas tu kalau muncul nama siapa-siapa, kita mesti nak sebut pasal orang tu. Paling tidak pun, kalau bukan kenalan kita pun, pemimpin ke, tokoh mana-mana ke, sebab dia manusia juga kan. Contohlah ada orang-orang yang kita tak suka ni sebab fahaman berbeza dan seumpamanya. Kenapalah dia tu bla 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 bla. Mulut kita pun keluar kan semua. Dia ni tak cerdik lah, dia ni sekian. Okey, kita tak sedar kita sedang mengumpat. Okey. Jadi benda ni seronok. Dia macam bila buat tu kita macam ada rasa macam nak buat lagi. Sama juga bila kita berjaya menipu orang dan kita dapat keuntungan. Okey. Dan ujian kat sini untuk orang berniaga contohnya kan.
Okey, barang tak seberapa contohnya, tapi pasal nampak orang kata ayat-ayat apa, kopi ori kopi ori ni maknanya barang nampak macam ori tu, bukan ori. Kita pun dapat barang daripada Thailand, daripada China ke, dapat murah je, pergi letak harga sebiji macam ori. Sebab orang beli je, sebab function hampir sama. So, dan kita rasa macam seronok. Sebab apa? Sebab untung asyik masuk. Jadi, sedangkan dia haram. Apatah lagi kalau melibatkan isu hubungan lelaki dan wanita. Okey, jadi kalau kat sini semua adalah pengalaman masa zaman-zaman muda-muda sekolah lalu. Okey, kalau dah kelas kita ni, kelas sebelah sana pula ada budak cantik kan. Semua orang duk sebut pasal perempuan tu apa semacam, yang ni ngusik, yang tu ngusik. Jadi sampai pada keadaan barangkali ada yang mengorak ke, dan seumpamanya kita seronok. Dia rasa macam manis. Rasa macam manis. Kita anggap ni pengalaman-pengalaman kan. Okey, zaman-zaman apa ni? Zaman-zaman tangkap leleh. Okey, lagu-lagu macam-macam, cinta lah apa, sanggup buat syair, sanggup buat sajak. Okey, tulis buku biografi. Tulis buku biografi, hantar surat. Dan perkara-perkara yang dilarang ni semuanya akan bercampur dengan mudarat. Akan bercampur dengan mudarat. Jadi bila terlanjur contohnya, dia bawa mudarat. Okey, bila dia dah apa ni, maknanya bila dia dah seronok menipu, dia tak perasan lagi yang dia makan tu daripada sumber yang haram. Okey, bila dia dah start mengumpat, dia tak sedar dia akan sakiti lebih ramai orang, termasuk keluarga dia sendiri. Okey, dia dah tak rasa apa-apa dah, sebab dia sedap je. Sebut nama orang, cakap kekurangan orang tersebut, dia dah rasa biasa. Sampai orang pula cakap kelemahan dia, masa tu dia tak tahu, dia tak tahu yang apa ni, yang benda tu semua boleh patah balik kat dia. Jadi semua ni perkara kelazatan dunia yang dilarang, yang diharamkan ini sebenarnya bercampur anduk dengan perkara-perkara mudarat. Wahiyya sababu syaqa'i fid dunya wal akhirah, dan inilah punca kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Punca kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Allah sebut dalam Al-Quran apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang berpaling dari peringatanku, tak nak ikut apa Allah cakap, nak buat juga benda yang Allah larang, maka dia akan rasakan kehidupan yang sempit, sengsara. Okey. Kadang-kadang ada orang, kenapa hidup aku ni susah sangat? Kenapa hidup aku ni asyik banyak masalah? Okey, adik-beradik bergaduh. Mak ayah tak nak dengar cakap lah, anak tak nak dengar cakap lah, jiran bising macam tu lah, apa masalah je kerja. Barangkali usaha yang perlu dilakukan adalah dengan menilai balik bagaimana zikir kita dengan Tuhan. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada mengingatiku, daripada berzikir kepadaku, daripada sentiasa berinteraksi dengan Tuhan. Okey, dalam keadaan ingat zikir kat sini perlukan kepada kualiti. Sebab ramai yang sangkut dengan zikir kat sini, dia ingat dia ulang tu je, orang tak dapat apa lah. Okey, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan kesabarannya. Okey, sebab bukan maksudnya kalau kita dah sengsara macam tu, lepas tu tiba-tiba baca subhanallah 33 kali hilang semua sengsara, memang tak. Okey, barangkali memerlukan kepada usaha 10 tahun baru kita rasa. Walaupun masalah tu masih ada, tapi kita mula rasa dah faham kenapa Allah uji. Kenapa ujian sebegini Allah bagi. Sebab usaha kita untuk jaga hubungan dengan Tuhan. Sebab antara masalah kenapa orang rasa macam hidup dia ni macam tak kena je belaka, sebab dia selalu membuat perbandingan dengan orang sekeliling dan tak melihatnya daripada perspektif interaksi dia dengan Tuhan. Bahawa itu ujian, itu kebaikan untuk dia, dia sabar dapat pahala, dosa-dosa dia diampunkan. Apa lagi, dan tuju apa saja yang dia nak buat adalah untuk cari redha Tuhan, bukan redha orang. Okey, orang buat apa pun kat dia, dia tak patut, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang dia nak cari sekarang ni kepuasan kerana interaksi dengan Tuhan. Tapi kalau dia asyik fikirkan orang,
Okey, kenapa mak ayah aku tak bagi perhatian kat aku? Kenapa anak aku tak nak dengar cakap aku? Jadi itu je kita yang jadi kerisauan kita, sampai kita lupa dan putus bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka kita akan berterusan rasa sempit, rasa sesak, rasa macam semua benda tak kena. Okey, rasa macam banyak dosa buat lagi dosa, buat lagi dosa. Alih-alih lepas tu kita salahkan diri sendiri, ya aku memang jahat, ya aku memang syaitan, so buat apa? Allah takdirkan aku macam ni, aku nak buat macam mana? Dia guna ayat-ayat macam tu susah jawab. Padahal dia pun tahu apa yang dia cakap tu, dia tengah takut dengan apa dia cakap. Dia tahu sebab apa yang dia cakap tu salah, tapi pasal geram, pasal rasa macam apa faedah dia, dan dia nak juga buat orang rasa bersalah sebab dia tak nak salah seorang-seorang. So dia salahkan diri dia, tujuannya buat orang rasa bersalah juga. Jadi ini semua kerana apa? Kerana berpaling daripada perkara yang sangat asas dalam interaksi dengan Tuhan. Okey, dia dapat rasakan sempit, hidup rasa sesak, ai fi shiddatin wa diqin, rasa susah, rasa sempit. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada beritahu, kullu syarrin fil alami, segala bentuk kejahatan dalam alam ini, mukhtassun bil abdi, yang berkait dengan hamba, sababuhu, sebab utamanya, mukhalafatur rasul, kerana bercanggah menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Macam mana dia punya menyelisihi? Sama ada dia tak cari tahu langsung apa yang sebenarnya Nabi ajar, okey, atau kalau tahu pun dia lawan, dia tak nak ikut yang tu juga. Tapi dua-dua ni tak larilah, biasa akan pergi sama ada dua-dua ni. Okey, dia tak cari tahu, dia tak tahu pun rupanya yang Nabi ajar tu bukan sekadar amalan, macam mana nak solat, macam mana nak puasa, macam mana nak mengaji. Nabi juga ajar macam mana nak buat keputusan. Nabi juga ajar macam mana nak berinteraksi dengan orang. Nabi juga ajar macam mana nak berfikir. Sampai kan kalau kita jumpa hadis-hadis yang menyebabkan kita jadi fikir panjang, kenapa kat sini tiba-tiba Nabi buat macam ni, kat sini tiba-tiba Nabi buat macam ni, kena fikir. Kita selalu dengar Nabi tak pernah tinggalkan solat berjemaah. Tiba-tiba ada satu riwayat baca-baca Nabi tertinggal 2-3 solat. Ada yang Nabi terlewat sampai-sampai masbuk. Dan sebab adalah kerana menguruskan konflik yang berlaku dalam satu kabilah. Takkanlah pasal orang bergaduh je solat lewat. Nabi anggap itu satu keutamaan yang perlu diberi perhatian. Okey, kerana nak mendamaikan antara kabilah, yang mana kalau dibiarkan boleh bawa kepada pertumpahan darah. Dan macam-macam perkara yang kita akan nampak hasil daripada mengikut dan membaca hadis-hadis Nabi. Jadi mukhalafatul rasul juga antara penyebab seseorang itu atau berdepan dengan pelbagai jenis kejahatan. Awil jahli bima ja'a bihi, atau jahil, tak tahu apa yang Nabi bawa, tak baca, tak nak dengar, tak nak cuba faham. Okey, lagi baca-baca tak faham, memanglah biasa dah tu. Okey, daripada tak baca langsung memang tak faham sampai bila-bila gitu teruk. Kalau baca, okey, cuba baca tapi ada salah faham, okey, itu lebih baik daripada tak baca langsung. Sebab tak baca langsung tak faham langsung. Tak baca langsung tak faham langsung. Salah faham lebih baik. Kenapa? Sebab salah faham maknanya kita boleh belajar daripada kesilapan. Pelik kalau ada orang-orang diingatkan dia nak belajar agama ni, dia terus betul. Maknanya boleh tak nak belajar agama ni macam apa ni, belajar je terus faham dan terus betul, tak perlu buat silap-silap. Sedangkan kalau urusan dunia yang lain, duk terbayanglah dulu ngaji ke, belajar matematik ke, belajar apa ke, disebabkan buat silap lah kita baiki. Duk main bola ke, duk main badminton ke, pasal asyik buat silap lah kita makin terror main. Kenapa bila dalam urusan agama kita tak boleh pakai konsep yang sama, iaitu buat silap belajar, buat silap belajar, buat silap baiki. Okey, macam tu dah juga bila kita belajar agama. Okey, proses yang sama. Wa sa'adatul ibadi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'i risalati, dan kebahagiaan hamba itu hidupnya, kembalinya ke akhirat nanti dengan mengikut risalah, apa yang Nabi bawa.
Syekh pun sambung menyebutkan wal firaru minasyaqai ila sa'adati yakunu bit-taubati wal inabah. Dan disebabkan kita tahu nanti akan ada silap, ada salah, sebab tu Allah juga sediakan ruang bertaubat. Sebab kita takkan sempurna. Solat kita pun tak akan sempurna. Khusyuk belaka ke? Tak. Tahu semua benda, belajar ke, ustaz semua datang ni 1.5 jam dia berceramah, memang faham semua benda ke? Saya pun duduk situ, saya pun tidur. Tak ada jaminan. Saya duk bayang kalau saya jadi saya, maknanya saya ada 2 orang saya. Saya dengar diri saya, benda saya pun tidur juga. Saya pun tak tahu. Okey, sebab apa tak boleh nak anggap benda macam ni. Okey, jadi wal firaru minasyaqa ila sa'adi yakunu bit-taubah. Jadi kekurangan ini Allah beri peluang untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim bagi tahu wa yughlaqu babu syururi bit-taubati wal istighfar. Ditutup pintu-pintu segala bentuk keburukan dan kejahatan dengan taubat dan istighfar. Jangan rasa macam apa ni, taubat istighfar ni kena macam tahu silap apa buat. Baca je bila-bila. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon keampunan daripada Engkau, aku bertaubat kepada Engkau daripada segala kejahatan, segala kesilapan, sambil drive, sambil bawa motor, tengah tunggu makanan kat mamak tak sampai-sampai, sakit hati lama sangat, waiter tu tak datang-datang, kita panggil. Astagfirullah. Apatah lagi kalau dah start naik darah. Dah start rasa nak tengking kat anak, rasa nak tengking kat bini, rasa nak tengking kat orang driver motor sebelah ni, tiba-tiba block parking kita ke apa ke. Astagfirullahaladzim. Ditutup pintu kejahatan itu dengan taubat dan istighfar. Fatruk abwab at-taubati wa awsid abwab al-ma'asi. Ketuk pintu taubat itu dan tinggalkan pintu-pintu maksiat. Litadhuqa ta'mas sa'adati, supaya kau dapat rasa kebahagiaan. Fa'afiyatul qalbi fi tarkil atham. Selamatnya hati itu dengan meninggalkan dosa. Wa dhunubu 'alal qalbi bi manzilati sumum. Dan dosa tu bagi hati ini macam racun. Illam tuhlikhu ad'afathu. Kalau tak pun dia mati sebabkan racun tu, paling tidak dia mesti akan melemahkannya. Dosa akan buat kita lemah. Dosa akan buat kita rasa dah malas nak beribadah, malas nak untuk ilmu, malas nak merendah diri. Merendah diri pun malas nak buat baik. Nampak dah sampah tinggal nak buang ni, malas. Tak rasa macam pahala sedikit pun perlu direbut, tak rasa. Itu dosa. Macam mana dosa boleh memberi kesan macam racun. Wa man intaqala min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Siapa yang dapat pindah daripada hinanya kemaksiatan kepada mulianya ketaatan, aghnahu Allahu bila malin. Allah jadikan dia kaya walaupun tanpa harta. Kaya kat sini sebab apa? Kayanya jiwa. Dia tak rasa macam dia perlu bergantung pada siapa-siapa, sebab Allah ada. Faham tak perasaan orang yang apa ni, macam dia pergi mana-mana, walaupun sekarang ni dia rasa macam poket kosong, apa Allah ada. Cari jalan nanti macam mana nak cari duit, macam mana nak ni, macam mana nak baiki balik hubungan dengan saudara mara, macam mana nak jumpa orang ni, macam mana nak jumpa orang tu, Allah ada. Dan itu membuatkan dia tak rasa putus asa. Wa anasahu bila sahibin. Bila dia lari daripada maksiat kepada ketaatan, dia akan rasa hilang, rasa sunyi. Walaupun tak adalah ramai sangat kawan tu. Okey. Satu benda yang saya lalu maknanya bila makin nak belajar agama contohnya kan, sebab bila saya bidang lain, lepas tu pergi pindah bidang lain apa semua, umur makin lewat. Jadi tak ada orang yang sama umur dengan saya yang tengah sambung benda yang sama. Jadi seorang duduklah kat kafe seorang,
Pergilah kat sini seorang, buatlah benda ni seorang. Okey, kadang-kadang ada kadang rasa macam apa ni jugalah. Macam mana ustaz-ustaz tu rajin macam boleh bawa anak murid ke sana kemari kan. Ada ustaz-ustaz dia pandai. Dia macam apa? Dia pandai macam nak cakap tak tahulah. Kadir dia. Okey, ni istilah jemaah ke apa Maknanya dia pandai rekrut. Pandai. Kalau masa kat UIA tu ada ustaz-ustaz ni, kita ni yang jenis pandai. Ada adik junior pandai. Saya tak reti. Tak reti. Kalau ada jumpa pun ajak, nak ikut, tak nak ikut dah. Okey, yang ni sampai datang ke bilik, jom. Belanja makan apa semua, belanja ada, bukan tak ada. Tapi awal tak ada kan maknanya ada orang pandai macam tu. Tapi kadang-kadang bila kita dah sampai satu tahap tu, kita akan rasa macam benda ni memang susah nak ajak orang. Sebab orang masing-masing tengah kejar apa yang dia nak kejar. Dan dia rasa macam umur macam ni patut ni. Bukan baru nak belajar bahasa Arab, bukan baru nak buka kitab, bukan baru nak apa. Tapi saya pilih jalan lain dan terpaksalah seorang. Seorang je lah. Adalah family, bukan tak ada family kan. Ada family, ada anak apa semua. Tapi perjalanan ni seorang lah. Okay. Sebab kita perlahan. Tapi itu yang membuat rasa puas. Jadi kebahagiaan yang dirasakan kat sini bukan kerana apa ni, kerana ramai orang, ramai geng, ramai pengikut. Okey, sampai kadang-kadang ada tempat-tempat pergi surau mana habis kuliah tiba-tiba ada datang meluru. Datang meluru pasal salah, pasal cium tangan sudah. Ni sampai cium tangan ni. Sampai pernah jadi modal semata-mata terkejut orang pergi cium tangan ni. Takut tiba-tiba rasa macam ni kalau dia seorang, kalau sehari semua sekali pakai ni, lain rasanya kena cium tangan belaka ni. Jadi kalau budak-budak baru habis sekolah ke cium tangan habis solat tu tak apa. Ni dah berjanggut besar pun cium punya tangan macam tu. Jadi tak terbayang apa sebenarnya perasaan orang-orang yang memang pada kedudukan yang selalu dicium dia. Jadi dia sendiri ulur tangan dia. Dia sendiri ulur tangan dia. Orang beratur. Cium. Jadi kemuliaan yang Allah nak bagi sebenarnya bukan pada semua ni. Kemuliaan sebenarnya pada usaha kita menjauhi maksiat dan kita berikan perhatian kepada ketaatan. Wasyaqiyyu man a'rada an ta'ati maulahu, dan orang yang sengsara adalah orang yang menolak untuk taat kepada Tuhan, waqtarafa ma harramallah, dan dia melibatkan diri, dia menceburkan, menggelumangkan dirinya dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian Syekh kongsikan tajuk dengan persoalan, kaifa a'rifu anni sa'id? Macam mana aku nak tahu aku ni bahagia? Macam mana aku nak tahu aku ni bahagia? Sa'id. Okey. Syekh menyebutkan permulaan dengan mudah, man jama'a thalathatan kana sa'idan haqqan. Siapa yang terkumpul padanya 3 perkara ni, dia betul-betul bahagia. 3 perkara. Tulis. Tulis dekat mana-mana, tak kat phone ke kat status ke apa ke. Dia cakap bukan benda kita tak tahu pun, tapi dia sebut dengan jelas. Asyukr ala ni'am. Pertama, mensyukuri nikmat. Wasabra ala al-ibtila, sabar berdepan dengan bala musibah. Wal istighfar minad dunub, dan mohon ampun di atas dosa-dosa. Siapa yang mengumpulkan 3-3 ini berdepan dengan apa keadaan sekalipun, dia memberikan respon, dapat nikmat dia syukur, dapat musibah dia sabar, dia buat silap dia istighfar, dia bahagia. Dia bahagia. Dan sekali lagi kita cakap kebahagiaan kat sini bukan lawan kepada kesedihan, tapi lawan kepada kesengsaraan, kesempitan, sesaknya nafas, sesaknya dada. Maknanya kebahagiaan kat sini merujuk pada kelapangan, kemampuan kita untuk menerima apa saja yang Allah takdirkan untuk kita. Ibn Qayyim menyebutkan fi bayani alamati sa'adatil abd. Dia menjelaskan apa tanda bahagianya hamba, idza un'ima alaihi syakara,
Bila dapat nikmat dia syukur. Allah bagi dapat bangun lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur tu. Bagi peluang. Dapat peluang bangkit lagi. Dalam keadaan Allah boleh tarik bila-bila masa. Okey. Dapat makan, dapat nasi lemak, dapat keluar, dapat naik kenderaan, dapat jumpa keluarga lagi, dapat bergurau, dapat jumpa kawan-kawan, dapat bekerja. Semuanya nikmat yang tak putus-putus diberi dan kita balas dengan tak putus-putus mensyukuri. Wa idza tuliya sabara, dan bila diuji, sakit, gaduh, okey, barang rosak, handphone rosak, duit tiba-tiba tak cukup, anak buat hal, macam-macam lagi, dan perlu kepada sabar. Dan sekali lagi kita sebutkan, sabar tidak menafikan tindakan. Sabar bukan duduk diam lah maksudnya. Wa idza adnaba, lepas tu buat silap, tak boleh nak elak. Tertipu orang, termaki, terlewat solat, terlupa nak tunaikan hak, okey, terguna, terbohong, dan pelbagai kesilapan-kesilapan yang kita tahu ianya dosa dan kita istighfar. Fa inna hadhihi al-umura thalathata unwanu sa'adatil 'abd. Dan tiga perkara ini adalah inti pati kebahagiaan seseorang hamba. Wa alamatu falahihi fi dunya wa ukhrahu, dan itulah tanda kejayaannya di dunia dan di akhirat. Wala yanfakku 'abdun anha abada, dan kebahagiaan tu tak akan meninggalkan dia sampai bila-bila pun. Wa idza atrakta maliyan tuhasibu nafsaka ala taqsiriha, bila kau ambil masa cuba perhatikan diri balik, muhasabah akan kecuaian diri kita. Wa ta'azzimu zallataha, dan kita rasa berat, rasa besar kesilapan-kesilapan yang kita buat. Okey, salah-salah yang kita buat tu kita macam, sebab ada orang bila dia buat silap dia rasa macam alah, orang ni semua pun buat juga, apa masalah kan. Itu dia nak sedap ke hati dia sebab penat nak rasa bersalah kan. Jadi kita sedap ke hati, cakap apa, dia pun buat, apa masalah, orang tu pun sama je. Okey, bukan aku seorang tipu QR code ni. Contoh dia buat scan, lepas tu dia tunjuk, padahal gambar tu gambar daripada tempat lain ke apa ke, yang lepas ke apa ke, dia tengok macam tu. Kan pernah jadi ada kes dekat, diorang share kat Facebook dulu-dulu tu, ada akak tu dia cakap habis bisnes malam tu tengok balik kat akaun 2-3 je yang betul-betul transfer, yang ni semua tipu. Kita rasa macam sikit, alah RM3 air je pun, kalau dah 100 orang tadi semua tipu. Dia rasa macam alah semua orang buat, apa salah. Sebab apa? Dia rasa remeh. Okay, so kalau kita rasa benda remeh macam tu, okay, gaduh kat jalan ni, benda-benda yang tak tahu kenapa orang bawa kereta ke bawa motor ni semua tiba-tiba rasa bagak. Kalau ni kalau dah tak nak bagi orang lalu tu rapat, tak nak juga bagi orang lalu, okey, buat muka pula tu kan, buka tingkat turun pula. Tak tahu apa masalah. Kenapa kita bagus ke rasa bangga, rasa dapat pahala ke masa tengah tunjukkan keegoan kita. Okey, jadi kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan, kesukaran yang kita berikan kepada orang lain tu, seremeh apa kita rasa, ish, jahat betul aku tadi. Wa takhsha min hafawatiha, dan kita rasa risau kalau diri kita ni tergelincir kepada dosa-dosa yang sebenarnya Allah tak boleh ampunkan. Wa tataghafalu amma qaddamta min mahasini baina yadayha tama'an fi thawabi khaliqiha, dan kau lalai, okey, terhadap benda-benda baik yang sebenarnya ada depan mata, tinggal nak buat, yang boleh nak buat sebabkan nak harapkan pahala, dan kau abaikan peluang-peluang nak buat baik yang depan mata, senang, banyak, tapi tak nak buat. Fatilka amaratun ala nafsin tatlubu hayatan sa'idatan. Kalau orang tu dia betul-betul rebut peluang yang ada,
maka itu tanda jiwa dia yang nakkan kehidupan yang bahagia. Ibn Qayyim menyebutkan alamatus sa'adati, tanda bahagia itu antakuna hasanatul abdi khalfa dhahri. Apabila antara juga tanda bahagia itu bila kebaikan yang kita buat kita letak kat belakang. Letak kat belakang tu maksudnya apa? Jangan fikir dah buat dah, okey dah. Jangan duk ingat. Macam tak apalah, hari ni aku dah solat dah kat masjid. Lepas tu malam nanti tak apa kat rumah, sebab semalam dah pergi masjid lah. Tak, tu letak belakang. Okey, semalam aku dah buat baik dah dekat dia, semalam aku dah tolong dah Muhammad, semalam dah, maknanya kita rasa macam kebaikan yang kita dah buat tu cukup. Jangan sekali-kali rasa macam tu, tak kat belakang seolah-olah tak cukup. Wa sayyi'atuhu nasba ainai, dan letak kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan, dosa kita betul-betul depan mata kita. Betul-betul depan mata, rasa dia besar. Itu tanda kebahagiaan. Bila kita mampu sorokkan benda-benda baik yang kita dah buat lupa, tak nampak, okey, dan benda-benda silap tu kita risau. Wa alamatu syaqawati, lawan dia pula ayyaj'ala hasanati nasba ainai, dia letak semua benda baik yang dia buat tu depan mata dia, dia bangga. Aku hari ni dah mengaji 1 juz daripada orang tu. Dia banding diri dengan orang lain. Okey, aku ada juga pergi masjid ini sekali je pun. Daripada orang tu tak nampak-nampak pun mata hidung kat masjid. Jadi itu antara tanda kesengsaraan. Wa sayyiati khalfa dhahri, salah-salah silap semua sorok belakang. Empat orang ke apa ke, alah semua orang buat biasalah, tu manusia. Fasaidu man ittaqa khaliqahu, orang yang bahagia ni ditakutkan Tuhan ni. Wa hasunat muamalatuhu ma'al khalq, dan dia jaga interaksi dengan makhluk. Dia cuba berinteraksi dengan baik dengan semua orang. Wa syaqara an-ni'ama sadrin, dan wa syaqara an-ni'ama wasta'malaha fi ta'ati, dan dia syukur dengan semua nikmat-nikmat, dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi dalam ketaatan. Wa talaqqal bala'a bis sabri wal ihtisab, dan dia hadapi bala musibah dengan sabar, dengan mengharapkan ganjaran. Wan syirahi sadrin, dan dengan lapang dada bila diuji dengan musibah. Yakina minhu bi anna Allah yutahhiruhu bidzalika, dalam keadaan yakin Allah akan bersihkan dosa-dosa dia disebabkan dia sabar dengan ujian tersebut. Wa yarfa'u darajati, dan Allah akan angkatkan darjat dia, kedudukan dia. Wastaghfara rabbahu anil khataya, dan dia sentiasa minta ampun kepada Tuhan kerana dosa-dosa. Wa nadima alal auzar, dalam keadaan dia menyesal dengan kesilapan, kesalahan yang dilakukan. Jadi itu cara nak tahu kita bahagia, dengan berusaha syukur, berusaha sabar, berusaha istighfar. Dan kemudian Syekh mula masuk kepada perbincangan tentang langkah-langkah betul-betul apa cara nak mencapai kebahagiaan, bermula dengan topik keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Okey. Jadi kita pernah sebut sebelum ni, kita boleh ulang balik hakikat ikhlas ni, penggunaan dia ada macam-macam. Jadi bila kita sebut ikhlas semata-mata dari sudut bahasa tu, sampaikan kalau ada kenalan-kenalan Cina ke India ke bagi barang kat kita sebut ikhlas, kita tak adalah marah kan. Sebab kita tahu dia maksudkan saya buat ni tak minta apa-apa balasan. Okey, tapi kita sama Muslim, kita faham ikhlas itu pada peringkat yang lebih tinggi, iaitu buat hanya kerana Allah. Okey, dan bukan isu balasan atau tak balasan. Sebab apa? Sebab Allah memang confirm bagi ganjaran. Jadi keikhlasan dalam interaksi agama, ketaatan dengan Tuhan, semua yang dilakukan kerana Allah dalam keadaan memang kita nakkan ganjaran. Okey, cuma ada sebahagian ulama, antara Imam Nawawi sendiri, dia boleh letakkan pembahagian kategori tu, malah dia cakap kalau sampaikan dia mampu untuk lakukan semua tu tanpa fikir pun, yang dia punya fokus dia hanya Allah, dapat syurga ke tak dapat syurga ke, diampunkan dosa ke tak diampun dosa ke, yang penting dibuat kerana Allah. Okey, itu tingkat tertinggi. Okey, tanpa menafikan tak salah juga, sebab memang ia bahagian daripada aturan Allah. Allah menyediakan ganjaran.
Jadi bila Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Kejarlah keampunan daripada Tuhan dan syurga. Okey, yang seluas langit dan bumi. Jadi Allah suruh kejar ganjaran ni, keampunan dan syurga. Sebab apa? Sebab memang Allah saja yang boleh tawarkan ganjaran-ganjaran ni. So ada masalah ke kalau saya buat apa-apa kebaikan kerana nakkan ganjaran tersebut? Tak ada masalah. Kerana itu bahagian daripada keikhlasan. Jadi Syekh kat sini dia terus highlight tentang hakikat ikhlas itu sebagai dhabitul ikhlas an takuna niyyatuka fi hadzal amali lillah. Engkau menjadikan niat engkau dengan amalan tersebut hanya kerana Allah. Okey, keluar pergi kerja, berjalan kaki, nak beli nasi lemak untuk sarapan pagi, nak jumpa orang, nak bincang pasal urusan anjung Quran sunnah ni ke, okey, meeting pasal projek itu ini ke, niatkan kerana Allah dan kita mendapat ganjaran. La turidu biha ghairallah, yang mana kita tak niatkan untuk selain Allah. La riyaan, bukan nak tunjuk-tunjuk. Okey, riak ni macam mana ni? Riak ni bila kita buat benda tu, okey, bila orang nampak masa kita tengah buat dan kita baiki dan kita cantikkan lagi, atau amalan kita terkesan kerana orang nampak. Okey, nanti kita akan jumpa riwayat Nabi bagi tahu orang yang tengah riak tu, dia elok tengah solat tadi, dia fikir macam nak buat biasa-biasa je, dia perasan ada orang lalu. Okey, perasan ada orang nampak, tiba-tiba suara dia lagi sedap ngaji. Okey, tiba-tiba lagi lama, tiba-tiba lagi lembut bacaan dia dan seumpamanya, maka tu riak. Okey, amalan dia terkesan kerana orang nampak. Kedua, wala sum'atan, bukan juga nak disebut-sebut supaya dia dengar orang cakap pasal dia. Tadi tu nak orang nampak, yang ni nak orang sebut-sebut sampai dia dengar. Okey, wala rif'atan, bukan juga untuk diangkat oleh orang. Baguslah dia ni, kena puji. Wala tazallufan inda ahadin, dan bukan juga untuk nak menghampiri sesiapa. YB ke, aku nak ambil hatilah pengurusi masjid. Okey. Strategi, ada yang katakan ini strategi untuk dakwah juga apa macam. Okey, ada keadaan cuba justify betul, mungkin boleh, tapi selama mana ia untuk kepentingan dakwah contohnya, mungkin lah. Tapi kalau sebenarnya tujuan dia nak ambil hati tu sebab nak dapat jawatan tertentu, okey, dan supaya dia boleh bulut apa-apa keistimewaan hasil daripada jadi, okey, sebab apa? Sebab masjid tu banyak dia punya sumbangan. Okey, macam ni bukan sikit. Bukan sikit. Okey, jadi benda ni merosakkan. Wala tataraqqabu minan nasi madhan, dan bukan juga duk tunggu-tunggu orang puji. Nak buat baik apa macam ni, dia ni bagus lah, kenapa? Dia rajin lah pergi kuliah. Tengok dia rajin nulis, kan? Rajin hafal Quran, rajin ni, rajin tu. Sebab tunggu orang puji. Bila tak dengar ada orang puji, dia malas datang. Sebab dia terkesan dengan pujian tu. Itu jadi bateri dia, itu jadi charger dia. Wala takhsha minhum qadhan. Okey, dan dia ni, dan kau tak risaukan apa-apa kecaman daripada dia orang, sebab yang nak dicari itu ada pujian-pujian. Fa idza kanat niyyatuka lillahi wahdahu, kalau niat kau hanya kerana Allah, walam tuzayyin amalaka min ajli al-bashar, dan kau tak dan kau tak indahkan amalan kau itu kerana orang, kerana maknanya nak elokkan amalan kita disebabkan orang, fa anta mukhlis. Maknanya kita bukan buat amalan tu sebabkan terkesan dengan apa orang cakap, apa orang buat, apa yang dengar ke apa ke, maknanya kau ikhlas. Yaqulul Fudail bin Iyad menyebutkan, al-amalu li ajli an-nasi syirkun, buat amalan kerana orang syirik. Wa tarkul amali li ajli an-nasi riyaun, dan meninggalkan amalan sebab orang nampak riak. Kita terkesan yang ni nampak baik kan, sebab aku takut lah riak, lepas tu dia berhenti. Amalan tu baik,
Okey, cuma pasal dia perasan orang tengok. Okey, macam contoh yang saya selalu terfikir ni isu tengah mengaji kat LRT contoh. Setengah ngaji tadi rasa macam biasa je kan, macam ya ramai orang masing-masing tengok-tengok phone sini apa, aku mengaji dah seorang-seorang, apa masalahnya. Tapi tengah-tengah ngaji perasan, orang tengok sana tengok, ini tengok kan. Itu pandang-pandang waktu nampak macam ada orang angkat phone, macam record je tu, masuk TikTok aku viral kan. So benda-benda tu datang. Lepas tu apa? Lepas tu cakap aku takut riak, dia stop. Maknanya apa? Dia terkesan dengan orang nampak, amalannya terhenti, itu riak. Riak boleh terbalik, maknanya bukan dia tambah cantik amalan, dia berhenti sebabkan orang tengok juga. Okey, sebab apa yang patut dia buat apa? Teruskan pada kadar yang dia buat tadi, sampailah dia sedar semua tadi hanya bisikan, tak ada orang pandang, tak ada orang rakam, semuanya perasan. Semuanya perasan. Tak percaya tunggulah, mengaji je terus sampailah stesen terakhir, tak ada orang stay tunggu dengarnya. Tak ada. Okey, jadi riak kat situ, ini kata-kata Fudail bin Iyad nak gambarkan bahawa of course lah sebenarnya riak pun syirik kecil kan. Riak pun dua-dua pun ada antipati syirik. Okey, dan ikhlas itu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu apabila Allah selamatkan kau daripada syirik, daripada riak. Fa akhlis jami'a a'malika lahu subhanah. Jadi ikhlaskanlah semua amalanmu, semua usahamu kerana Allah. Wala tatatalla' li ahadin. Jangan satu apa pun kebaikan kita niatkan untuk siapa-siapa. Nak ambil hati orang, nak tunjuk kat orang ni, tunjuk kat orang tu. Wa adkhil nafsaka fi qawlihi ta'ala. Jadikan diri engkau seperti mana yang Allah sebut, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, hakikatnya solat aku, amalan aku, hidup aku, mati aku, semua kerana Allah. La syarika lahu, tak ada sekutu bagi Tuhan. Wa bidzalika umir, dan itulah yang aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah yang paling awal dari menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah. Jadi tak ada cara lain dalam usaha keikhlasan ini kecuali ia perlu kepada nilai yang seolah-olah macam tak putus asa. Okey, kadang saya sebutkan tempat-tempat lain, saya rasa antara salah faham memang orang bila bab macam ni diingatkan ikhlas ke sabar ke takwa tu macam butang. Tekan dapat, aku dah ikhlas. Tekan dapat, aku dah sabar. Tekan dapat, aku dah takwa. Kalau dah dapat, lepas tu tak buat apa-apa dah lah, sebab dah dapat, aku dah ikhlas. Tapi kayu ukur yang sebenar kita akan nampak bahawa ikhlas, takwa, sabar, tawakal, semua ni adalah usaha. Maknanya semakin kita tak putus asa, semakin kita belajar, semakin kita usaha, semakin kita berumbang-ambing dalam usaha kita tu, semakin kita dekat kepada nilai keikhlasan, ketakwaan. Sampai bila aku nak capai? Bila mati. Sampai mati. Jadi dia bukan suatu benda yang kita macam cari lepas tu jumpa sampai kita salah faham ingat kalau dah jumpa tak payah buat apa-apa dah, sebab aku dah jumpa, so aku tinggal proceed je lah, tak payah baiki diri, tak payah baiki kesalahan, kesilapan. Tak mungkin. Okay, apa hikmah disebut agama ni selalu highlight tentang isu naik turun. Sebab apa? Sebab kita tak akan konsisten sempurna. Kerana ada naik turun lah. Kita tahu ada masa kita kena sabar, kita istighfar, kita taubat. Ada masa kita kena syukur, ada masa kita begini, ada masa kita begini. Dan itu semua menuntut untuk kita berterusan untuk ikhlas, berterusan untuk tawakal, berterusan untuk sabar, berterusan untuk bertakwa, tanpa putus asa. Tanpa putus asa. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung. Okay, masih lagi topik tentang keikhlasan. Al-ikhlas lillahi tariqus sa'adati. Okay, ikhlas kepada Allah itu jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan. Okay, semoga sedikit sebanyak apa yang kita bincangkan ini membuka lagi mata kita, fikiran kita, hati kita untuk terus berusaha berinteraksi dengan Tuhan.
akan meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah, supaya Allah bagi kita kekuatan untuk ikhlas, tulus dalam apa saja amalan, dan juga membantu kita untuk bertaubat, istighfar untuk kekurangan-kekurangan kita. Akhirnya Allah akhirnya terima segala amalan kita dan kumpulkan kita semua di syurganya. Amin amin rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.